Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa perkara yang saya nak berkongsi dengan anda setelah hari pertama perbicaraan kes Yusuf Rauter atas didakwa memiliki senjata api dan juga dadah di dalam kereta beliau pada 6 September 2024 kejadian ini berlaku. Cuma kalau kita lihat beberapa perincian dalam keterangan hakim, keterangan di mahkamah tadi, antaranya adalah Peguam Rafiq Rashid cuba scrutinize dalam sudut garis masa. Kerana kalau juga tahu, pihak inspektor yang dipertanggungjawabkan untuk membuat serbuan ketika 6 September itu Inspektor Wan nama beliau, mendapat panggilan telefon pada 5 pagi 6 September itu, setelah baru pulang daripada kerja dan mereka balik ke IPK. 5 pagi mendapat panggilan telefon daripada nobody, tidak tahu siapa, mendatakan secara terperinci kereta apa, warna apa, di mana lokasi dan exactly itu. Dan itu pada pukul 5 pagi, dan pada pukul 7.25 pagi sehingga 9.25 pagi, 2 jam ini mereka telah turun ke lokasi tersebut di Senada Residency untuk membuat tinjauan dan juga tangkapan lah jika berlaku. Jadi itu antara garis masa di antara 5 pagi. Sebelum itu tidak ada difahamkan akses kereta Tiana itu diberikan akses seluas-luasnya, sesiapa saja boleh akses kepada kereta tersebut jam 5 pagi sebelum, dan 5 pagi sehingga 7 pagi 2 jam itu juga akses ada kepada siapa-siapa saja kepada kereta Yusuf Rauter, kereta Tiana tersebut. Sebab pihak polis, pihak yang membuat serbuan hanya turun pada pukul 7.25 pagi sehingga 9.25 pagi. Itu yang berlaku dalam mahkamah pada hari ini, menimbulkan spekulasi lah bahawa kereta tersebut memang di open space di tepi, di luar residensi Senada di Bukit Kiara, open space, tempat laluan orang, laluan kereta, dan ia terbuka kepada mana-mana akses. Itu yang pertama dari sudut garis masa. Yang kedua yang mengejutkan kami yang dalam mahkamah ni ialah ketika proses pada ketika Yusuf Rauter keluar nak ke kereta itu, beliau cuba menekan-nekan lock, lock, dan dalam mahkamah polis Inspektor Wan bersetuju bahawa memang tak boleh guna lock automatik itu. Kereta beliau ketika itulah, sehinggalah berjalan ke kereta dan beliau diserbulah oleh polis-polis daripada IPK ini yang menyerbu dan mau menangkap beliau lah berdasarkan maklumat daripada jam 5 pagi tadi. Jadi 7.25 mereka buat tinjauan sehingga 9 lebih dan mereka tangkap ketika Yusuf Rauter nak pergi ke kereta. Cuma yang peliknya, kunci lock atau kunci alam tu tak dapat dibuka di dalam keterangan mahkamah ni, dan Inspektor Wan bersetuju. Dan tak boleh buka ke empat kereta secara manual, susah nak buka. Ini yang menimbulkan kenapa tiba-tiba jadi begitu. Tak boleh buka kereta Tiana yang kita difahamkan berlaku masalah di sudut kunci kepada empat pintu, yang menyebabkan pihak polis, inspektor ataupun sarjan yang bersebuah terpaksa membantu Yusuf untuk membuka kereta pintu-pintu empat pintu itu. Itu yang berada dalam keterangan dalam mahkamah sebentar tadi, menimbulkan banyak spekulasi. Ini menimbulkan keraguan tentang kenapa tak boleh buka secara manual ataupun secara auto, secara berdasarkan alam. Okey. Dan juga tadi yang paling penting kita boleh rangkumkan dalam pembicaraan hari pertama ni, walaupun hari pertama tetapi dah banyak perkara didedahkan dan juga bukti-bukti alibi atau bukti-bukti yang menimbulkan keraguan kepada elemen-elemen frame dan juga diperangkap ataupun frame lah oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bersetuju ataupun tidak berpuas hati dengan Yusuf Rauter. Dan last sekali saya nak update sini ialah tentang di mana pembuktian ataupun percubaan permohonan saudara Rafiq selaku peguam, the lead counsel, berjaya untuk memasukkan keterangan ataupun plaintiff ataupun keterangan untuk memasukkan kes sivil saman yang telah dibuat pada tak salah saya pada Ogos 2024, okey,
kurang lebih seminggu atau 10 hari sebelum kejadian 6 September 2024 yang lalu itu, bahawa telah disenaraikan saksi-saksi yang disebut oleh Suruda tu, antaranya Datuk Osman Ibrahim, untuk menyaksikan saman sivil beliau ke atas Datuk Osman Ibrahim atas gangguan seksual. Jadi pihak pembelaan cuba establish pembelaan mereka, meletakkan batu asas yang sangat penting untuk kes ini supaya memang ada unsur-unsur ketidakpuashatian oleh mereka yang berkuasa, yang boleh memberikan arahan membuat apa-apa sahaja yang menyebabkan Yusof Rauta berasa diri dia diframe, teraniaya dan juga diperlakukan seperti apa yang berlaku hari ini. Beliau anak muda, saya sempat bertemu beliau tadi di perkarangan mahkamah selepas selesai first cohort ataupun berehat sebentar di tengah-tengah ini untuk solat Zuhur dan juga makan lunch. Beliau menyatakan semangat beliau terus utuh, kuat, dan beliau dimaklumkan hanya makan nasi dan juga kentang rebus sebab diet agak terganggu. Saya tak pasti apa maksudnya itu, dan saya rasa sangat kurus, kesian pada beliau hanya makan nasi dengan telur, kentang rebus, saya fahamkan begitu. Tidak ada vegetable, tidak ada protein dan sebagainya. Itu yang kita rasa minta perhatian sikitlah pada mana-mana pihak-pihak supaya menjaga diet saudara Yusof Rauta lah, supaya beliau sihat, dapat terus bersemangat untuk terus kekal berprinsip. Dan saya bertemu dengan adik beliau, saudara Ibrahim dengan Mustafa, dan juga makcik beliau, Cik Puan Khatijah, dan juga saya lupa nama seorang lagi, Fatimah kata silap. Mereka ni adalah orang-orang anak kepada SM Idris. Beliau adalah cucu kepada SM Idris, tokoh yang hebat di Pulau Pinang, CAP Pulau Pinang. Apa yang sampai ke sini ialah antara komen daripada Rafiq tadi ialah anak muda yang pandai menulis, pandai bercakap, bijak, talented, cucu kepada seorang pemimpin yang hebat, SM Idris. Kenapa sampai begitu sekali diperlakukan sebegini? Kerana apa? Kerana ada perkara yang beliau akan dedahkan dalam saman sivil yang menyebabkan bila disenaraikan senarai saman sivil tersebut, nama Datuk Osman Ibrahim disebut sebagai antara saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan yang ini menimbulkan polemik kepada negara sebab beliau sekarang adalah Perdana Menteri Malaysia dan ia disabitkan atas kes liwat dan juga sebagainya. Dan kes kali ini sama sivil adalah gangguan seksual, guys, yang akan berlangsung pada bulan 6 kelak. Itu yang berlaku sebanyak yang berlaku dalam sehingga tengah hari ini. Ya, saya boleh ceritalah itu beberapa perkara yang dibangkitkan, dan ironinya pendakwa raya yang dipertanggungjawabkan dalam kes di Mahkamah Tinggi kali ini adalah pendakwa raya yang sama dalam banyak kes-kes yang kami jumpa yang dilibatkan Papa Gomo dan juga Cikgu Bat dan juga Rafiq lah yang handle tu. Exactly pendakwa raya yang sama. Mungkin itulah kebetulan. Tapi ia juga agak surprising lah, sebab kita pernah berjumpa di Johor Bahru dan beberapa tempat yang lain, pendakwa raya yang sama, DPP yang sama ataupun TPR yang sama. Apapun tu saja update daripada saya. Tadi saya sebut tentang garis masa pukul 5 pagi dapat panggilan daripada siapa tak tahu, exactly disebut tempat ni, kereta ini, lokasi ini, warna ini, pergi serbu, dan asalnya maklumat yang diterima oleh pihak polis adalah hanya berkisarkan tentang pistol ataupun senjata sahaja, tidak ada dadah. Bila dah ditangkap bila dah dapat maklumat pukul 5 pagi, jam 7.25 saya cek balik, 7.25 pagi sehingga 9.25 pagi, dalam around 2 jam ini dia buat tinjauan pemerhatian dan berlaku tangkapan lah ketika 9 lebih ketika itu kepada Yusof Rauta nak menuju ke kereta untuk buka kereta tu. Saya ingatkan sekali lagi, kereta tak boleh buka manual dan juga secara automatik. Itu pertama, terpaksa dibantu oleh pihak polis. Dan bila benda ni sangat pelik lah berlaku dalam situasi yang sedemikian. Tetapi yang berlaku hari ini adalah dan bila bawa balik ke IPK kereta Tiana ni, kereta Yusof ni dibawa ke IPK Kuala Lumpur, di situ mereka buat full search dan barulah terjumpa dengan susah payahnya seberat 300 gram lebih kurang ganja yang dipanggil mampat ganja mampat 305 gram,
300 gram tak silap lebih kurang, exactly amount saya tak berapa tulis sini, tapi 300 gram lebih ganja mampat disorokkan secara tersorok lah di dalam bawah seat, menyebabkan mereka terpaksa buat full search lah ketika membawa kereta tu daripada lokasi Senada Residence bawa kepada APK. Di APK mereka parking depan surau dan mereka buat full search, dan di situlah berlakunya apa nama orang kata tu ditemuilah ganja 300 gram dalam kereta. Dan ini saya katakanlah garis masa tu boleh menimbulkan keraguan. Anyone can access around kereta tu berada di public, tempat awam, kawasan, dan daripada pukul 5 pagi tadi diakui oleh polis tadi, Inspektor Wan ni, daripada pukul 5 pagi selepas mendapat panggilan telefon tu sehingga 7 pagi, 2 jam ni dia memang tak terus pergi ke tempat lokasi, tak ada tinjauan di lokasi yang disebut yang itu ataupun kereta disebut yang itu 2 jam. Mereka hanya sampai pada 7.25 pagi. Ini dalam keterangan mahkamah. So itu menimbulkan, dan juga dia bersetuju lah bahawa anyone can access to the car ketika 5 pagi sehingga 7.25 pagi, atau sebelum 5 pagi itu lagi boleh akses kepada kereta tersebut. Itu yang defense cuba buat lah, Rafiq dan tim cuba buat fakta membina pembelaan dalam isu ini. Dan jam 2.30 akan bersambung tentang cerita pembelaan tentang keterangan-keterangan sivil yang dibawa untuk mengestablishkan pembelaan bahawa memang terdapat ketidakpuas hatian. Disebut dalam mahkamah ni 2 nama, iaitu Datuk Suan Ibrahim dan juga Wafa Salvador. Disebut dalam mahkamah tadi 2 nama ini disebut, dan mungkin akan bersambung selepas ini. Kita nantikan apa yang berlaku selepas ini. Yang tenang, tuan Sapron doakan Yusuf Frontal sangat kurus tapi sangat bersemangat. Mudah-mudahan keluarga beliau dan juga adik-adik beliau, makcik beliau, keluarga beliau dikurniakan kekuatan, kerana ini adalah suatu kezaliman jika ia berlaku kepada sesiapa saja, bukan kepada Yusuf Frontal saja, tapi kepada sesiapa saja, mesti dihentikan dalam negara ini.